korang, kalau korang tengok kat sini, ini adalah gun cube yang kecil. Tapi kalau korang tarik, Rubik korang akan jadi macam ni. Ini adalah cube terbaru yang dikeluarkan oleh jenama Gun yang bernama Gun V100. Macam yang korang nampak, ini adalah kotak cube yang paling cantik yang pernah saya jumpa. Macam biasa, dalam kotak akan ada kertas manual dan juga alat untuk korang buat adjustment pada Rubik ni. Dan semestinya akan ada Rubik itu sendiri. Untuk pengetahuan korang, features yang ada pada Gun V100 ni hanya ada pada gun cube yang flagship seperti Gun 16. Macam yang korang nampak kat bahagian luar cube ni, dia saluti dengan lapisan UV yang sangat-sangat bersinar. Cube ni juga ada expose magnet di setiap bucu. Dan yang paling menarik, cube ni ada fungsi auto align yang mana dia akan bertukar tiri layer yang korang tak habis pusing. Untuk dia punya performance, cube ni memang sangat-sangat laju dan juga stable. Macam yang korang nampak, saya boleh spam GTPS pada Rubik ni tanpa merasakan masalah overturn. Dan dengan menggunakan alat putih ni, korang boleh buat adjustment pada Rubik ni. Secara kesimpulannya, ini adalah satu cube yang sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan sebab dia ada features yang hanya ada pada Rubik's Cube yang mahal. Memang terbaik.